warga kesayangan Kak KM dah sampai KL Miss untuk Star Vendor. So you all ramai ni datang sekarang, masuk je pintu ni, memandang belah kiri terus Kak KM punya booth. Okay. Dia nampak tu, nampak tu. Atas sini nampak ni. Dah sampai. Tengah tunggu Perdana Menteri yang akan datang. So kat pintunya, saiznya badan kecil boleh macam ni. Memang S lah. Dia pun memang muat kak. Saya pakai apa? Saya pakai S extra small. iPhone tak akut. Tak kecil lah. Yang pastinya Vanida Imran datang kat KM punya booth dapat ni, dapat tak beli KM ikat, husband beli KM Barut. Sebab apa bang? Masa workout tu dia suka sangat. Ya Allah, makin usia makin akan sakit belakang. So ni memang protect sakit belakang. Dan kita pun kena protect perut. Ya, supaya kita tak menggelembik. Betul. Macam orang dulu tu kan bengkok masa pantang. Betul. Jadi ini bengkok untuk selalu untuk maintain structure. Thank you kak. Thank you bang. Ya, jebat. Oh ya, baik abang. Makanlah kacau. Tengok siapa datang booth kita. Kak Vanida Imran. Cuba temu juga H1314. Yes. Lepas ni kita nak pergi nak tengok kuta. Ada kuta tak? Ada kuta, ada baju kurung. Lidah. Ya, tengok famous dekat Lidah. Geram dia aku. Sakit. Tadi. KM ni memang mantap. Mantap. Tengok badan abang dah tahu dah mantap bang. Performance mau jaga. Kita kalau nak beli barang, kita kena tengok founder. Betul. So kalau melet, dan dia dah tahu dia bukan sekarang. Dia daripada dia remaja, kita dah tahu dia memang jaga. Alah Jomri. Thank you. Korang datang kat Star Vendor ni RM10 je weh. Duduk atas ni, siapa yang tak pernah rasa berpusing-pusing, nampak tu? Macam tu, baru RM10. Macam ni. Gitu. Okey, datang kat sini. Masuk je pintu masuk. Nampak Artega ni? Kita dah sediakan prop dan ada prop. dari sisi spin pun. Alright. Okey. Tak nanas? Allah, memang makan tak boleh bercakap weh. Tak nanas. Apa nak datang dekat booth Nadia Mustafa. Ada krepek booth dia dekat depan kat KM. Star Vendor. Booth number tak? Nombor H01. Datang okey. Ni ada feedback Sweet Dara. Berapa bulan tak datang dek? 3 bulan tak datang. Lepas tu? Lepas tu after makan saudara terus datang normal. Hari-hari datang. Setiap bulan datang macam biasa. Alhamdulillah. Tengok penggemar Sweet Dara. Lagi siapa yang suka barang kat KM? Nenek saya. Nenek saya beli 6 KM ikat, 1 KM barut. And then saya suggest kat kakak saya untuk makan sebab dia nak kahwin. Baguslah. Terima kasih dek. Alah comel. Tu dia, kalau korang nak tengok orang kaya.
Baru beli emas 1 juta weh. Gila kau. Ya, nak apa? Tok orang kaya, orang kaya. Tayang tangan sikit. Lucu. Oh, dia. Tak pakainya susah. Yang pakai macam baju tu mana? Yang macam pakai tu. Sampai raya. Comel. Buat sendiri Maruku. Dari Penang weh, korang kena datang. Fika, boyfriend kau Penang kan? Okay, so siapa nak dapatkan boleh datang dekat Star Vendor. Put nombor berapa? F14. Datang sini lah. Tunggu abang elok Sana nak kita semua masuk dalam, sambung shopping, sambung Janganlah cakaplah booth kau punya nombor apa. Aku tak ingat booth nombor kau berapa. Okey, korang. Kita dah 2 kali tau. Ambush dia punya booth, dia tak datang langsung tempat kita. Mentah-mentah lah kita tengah-tengah dia depan. Bagilah nombor booth. 0810. 0810 nombor telefon ke? E08E10. Alright, nanti kita datang ke dia. Datang tau. Tau. Okay. Panas korang. Panas. Dah jadi laki balik dah. Tak, Datuk Fiz dah jadi ni Fiza. Makanlah. Dia buat macam tu. Ada pakai baju kurung gedah nampak. Juga boleh dapatkan kurta Datuk Fiz Fairuz dekat sini. Dek, makan sweet dara daripada botol lama sampai botol baru. Beranak berapa orang? 3 orang. So 3 anak sweet dara. Alhamdulillah. Husband makan jebat, dia makan sweet dara. Thank you, Dek. Ya Allah, tengok ni adik ni dah kurus. Daripada gemuk? Daripada gemuk dulu 70 lebih berat, 75 kg. Sekarang Sekarang dah turun 65 kg. hanya dengan Sampah Cleanse. Berapa kotak je? Masuk kotak yang kedua. Baru kotak yang kedua dah hilang berapa kilo? Ya, dah 10 kilo. Alhamdulillah. Thank you sayang. Boleh memang.
satu lagi. Boleh. Baiklah.